billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan makharijul huruf, makhraj huruf, tempat-tempat keluar huruf. Dalam episod yang lepas, kita dah bincang panjang untuk makhraj al-jawfu dan al-halqu. Kita dah masuk juga makhraj al-lisan. Namun, makhraj al-lisan ni melibatkan 10 bahagian daripada makhraj lidah ni. Dan daripada 10 bahagian ni, keluarnya 18 huruf. Keluar daripada makhraj al-lisan. Dalam episod yang lepas, kita dah lihat pangkal lidah, yang mana pangkal lidah paling dekat dengan kerongkong keluarnya huruf qaf, kemudian di hadapan sedikit keluarnya huruf kaf. Jadi episod kali ini kita akan pergi ke tengah lidah pula. Tengah lidah menyentuh lelangit atas. Keluar daripadanya 3 huruf, iaitu huruf al-ya, huruf al-shin dan huruf al-jim. Mana makhraj 3 huruf ni? Tengah lidah menyentuh lelangit atas. Dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, kita boleh lihat rajah yang merangkumkan jadual makhraj huruf umum dan huruf khusus. Dalam episod yang lepas kita dah lihat dah, daripada nombor 5, pangkal lidah paling dalam keluarnya huruf qaf. Kemudian depan sikit, pangkal lidah depan keluarnya huruf kaf. Dan episod kali ini kita akan lihat nombor 7. Jom kita fokus pada nombor 7, iaitu tengah lidah. Bila mana kita buka jadual makhraj huruf umum dan khusus, kita boleh lihat makhraj umum adalah al-lisan. Kemudian bawah al-lisan ada makhraj khusus, iaitu aqsahu, pangkalnya. Kemudian nombor 2, wasatahu, wasata. Maknanya tengah lidah. Untuk tengah lidah, iaitu nombor 7, kita boleh fokus keluar daripadanya 3 huruf. Huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Istimewa panduan lengkap ilmu tajwid ini didatangkan dengan gambar rajah. Kita boleh lihat gambar rajah bagaimana lidah kita, dari mana keluarnya suara, dari mana tempat keluarnya huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Ya yang di sini bukan ya mat. Okey, huruf jim bersama pertengahan hadapan lelangit. Huruf shin bersama pertengahan hadapan lelangit. Ketiga-tiga huruf termasuk huruf ya yang bukan ya mat. Ketiga-tiganya makhrajnya adalah di tengah lidah. Nantikan episod akan datang, kita akan bincang pula huruf yang keluar daripada sisi lidah pula. Masih bahagian makhraj al-lisan, lidah, insya-Allah. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.